Hari ni macam teringin pula nak makan asam pedas. Tapi nak buat asam pedas berempah. Kebetulan semalam beli ikan tenggiri. Bolehlah kita buat. Dan namanya berempah, mestilah ada rempah-rempah ratus kan. Selain bawang-bawang, kita kisar halus bahan-bahan ni. Bukan je bahan kisar kita letak rempah. Dekat tumisan pun ada. Kita letak juga herbal dan juga bahan kisar bersama cili kering yang dikisar ataupun cili bo. Masukkan juga serbuk kunyit. Macam biasa kalau nak bagi tumis tu lagi beraroma, kenalah letak serai. Serai yang dititik. Masaklah sampai pecah minyak. Boleh masukkan air asam jawa. Nak mudah, Kak Ali guna je paste asam jawa. Kemudian campurlah dengan air. Nak kuah banyak mana, bolehlah masukkan air ikut kesesuaian. Kemudian masukkanlah bendi. Kita pula suka sayur. Memang banyaklah kita letak. Daun kesum pun sama. Satu ikat kita letak. Untuk asam pedas ni, Kak Ali letak juga daun limau. Bau dia lagi harum. Memang membangkitkan selera. Bagi mendidih sekejap, bendi pun dah separuh masak. Bolehlah masukkan ikan tenggiri kita. Kalau tak ada ikan tenggiri, ikan lain pun boleh je. Ikan kembung ke, ikan parang ke. Semuanya sedap. Yang penting masak dengan kasih sayang. Kita siram-siramlah ikan tu. Nanti tak masak pula ikan kita. Kalau nak kuah lebih, boleh tambah air sikit. Kemudian kita perasakanlah dengan garam dan serbuk perasa. Biarkan mendidih sekejap. Kak Ali letak juga tomato. Kebetulan ada tomato lebih tu. Bolehlah kita guna. Lagi banyak sayur-sayuran kita, lagilah sedap. Siaplah asam pedas berempah ikan tenggiri kita. Kemain kita platingnya. Cantik kan? Barulah seronok nak makan. Jangan lupa cuba. Ingat makan, ingat rasa.